Sebab kalau ketat skru ni, kita ketat sangat, nanti dia akan press dekat sini, menyebabkan yang ni tak apa. Dia ketat. So lembut ya. Sini sekadar dia dah sampai ke bawah ni. Lepas tu kita ambil nut ni bawah. Nut tujuan nut ni nak lock atas dan bawah lah. Nut 10. So atas sahan. Nut 10. Kita ikat yang bawah je. Ketatkan yang bawah ya. Atas cuma tahan je. Dah. Ini apa tujuannya ni? Itulah nampak ni. Kalau kita rasa nak lagi rapat, kalau satu rapat, dua naik sikit, dia jarak sikit. Tiga semakin jarak, nampak. Contohnya yang ni. Sini pun nampak dah. Sini. Yang ni keras, semakin keras. So kalau ambil 6 macam itulah. Dia takat ni, gap sini semakin jauh. Kalau siapa yang selesa yang nak rapat, ambil ni. Mana tekan sikit. Dia makna bila pegang ni jadi tak jauh lah. Tapi kalau sampai tangan besar mungkin ambil yang sini. Dia nak jauh sikit kan. Senang dia nak break. Bila kiri sama juga. Dia kena ada bawah ni, tengok. Berbeza. Lah kanan guna skru 10. Tapi belah kiri dia guna screwdriver untuk skru. Dan cabut je. Ni tak jatuh, tak jalan lagi, okey lagi. Tapi sajalah, tukar one set. So kita pakai ni. Nombor Honda kan. Beli kat Shopee, dekat TikTok. Nampak ni. Kat sini. Dalam ni. Cuba tengok dalam ada thread tau. Cuba nampak. Dalam tu ada thread. Sebab tu bila nak tekan tu, pastikan yang thread ni pun akan bertemu dengan thread ni. Kita ikat. So jangan paksa pula sampai tekan-tekan ni. Bila ni bawa thread. Lepas tu kat bawah ni pula lagi ada lagi pula nut lagi. Mana double lah. Thread pertama dan juga nut ni. Nut ni consider sebagai thread yang kedua lah. Ni nak locking dia. Manja pula tadi. Cek dulu lembut tak lembut. Lembut okey, biar ini dia memang tadi dah lebih kurang je kat bawah. Dah cukup yang keras. Ni kiri, ni kanan. Ni. Happy birthday to you, hey yo, happy birthday to you.